Ustaz, ni ada orang tanya dekat thread ni kan, dia kata ni selama ni solat baru tahu solat tak sah. Dia kata sebab wuduk niat time basuh tangan. Patutnya kena muka dulu. Betul. Lepas tu lafaz niat solat sebelum takbiratul ihram. Dia sebenarnya macam ni. Kita kena bezakan niat dengan lafaz niat. Lain. Lafaz niat tu yang kita baca usolli, nawaitu, itu lafaz niat. Tapi syarat sah solat adalah niat tu sendiri. So niat tu tidak semestinya kita kata sahaja aku mengangkat ada kecil. Itu adalah bahasa yang kitab susun. Faham. Tapi contoh kalau kita ambil wuduk, sebaiknya ambil wuduk niat tu mestilah sebelum ambil wuduk. Betul. Maknanya kalau dia walaupun dia kata mungkin yang tadi kes tu dia basuh tangan, mungkin baru dia baca nawaitu rafa'al hadasi, basuh tangan. Dia kata tapi sebenarnya solat dia sah je sebab niat ni kita buka paip nak ambil wuduk tu, buka paip tu sebab apa? Nak basuh pinggan ke? Kita memang nak wuduk lah. Niat lah tu. Jadi dah kira niat lah tu, kita buka paip tu, maknanya kita dia buka paip tu, kita dah datang kat paip tu dengan niat nak ambil wuduk, nak bersuci daripada hadas kan. Itu dah kisah dah niat kita. Sama juga macam lintasan hati kata niat tu. Yes, betul, lintasan hati. Dia tak semestinya dengan nafas nawaitu sahaja aku mengangkat hadam kecil. Itu sekadar ulama susun nak memudahkan je. Tapi niat tu cetusan hati. Sama juga macam semalam sebab solat tu kalau kita ikut perbahasan fiqh yang paling mudah sekali yang kita kena angkat waktu takbir tu adalah contoh solat fardu, sahaja aku solat fardu zuhur. Berapa rakaat? Itu saja. Berapa rakaat kerana Allah Ta'ala tu lepas bar tu pun boleh dah, tak ada masalah. Jadi tu yang kadang-kadang orang kita kenapa takbir lama sangat Allah tak masuk-masuk tu, sebab dia semua nak masuk tu sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat je makmum Allah. Dia kalau ikutkan yang wajibnya sahaja aku solat fardu zuhur. Dia kena ada nak tunaikan solat tu fardu zuhur. Settle. Yang lepas tu boleh baca kemudian, tidak ada masalah. Kecuali solat Jumaat je lah. Solat Jumaat dia kena sebut makmum ataupun imam dalam takbir tu sekali. Sebab solat Jumaat ni dia berbeza lah kan. Tapi kalau sembahyang biasa, kita angkat takbir saja aku sembahyang pada zuhur. Settle. Lepas tu, lepas dah bar tu baru kita baca kena jadi makmum ke jadi imam ke 4 rakaat Allah, tidak ada masalah. So kita kena faham kat sini niat, lafaz niat tu berbeza. Niat tu adalah lintasan hati kita. Kalau kita dah berdiri tu maksudnya kita dah niat nak solat lah. Solat apalah kan. Macam kita datang kedai. Datang kedai sebab apa? Orang tanya, datang tak tahu datang kedai ni buat apa. Niat tu datang nak makan lah. Sebab tu sampai kat sini. Dia tidak perlu dilafazkan secara zahir. Hati kita. Disunat sahaja lafaz tu untuk membantu dalam hati sebut. Itu saja. Jadi kalau kita dah boleh sebut dalam hati tanpa kita lafaz, tidak ada masalah. Sah je. Jadi orang ni tak batal lah sebenarnya salat dia. Betul, tak batal. Sebenarnya dia dah niat dah pun dia tak sedar.